Hmm. 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 Okey, assalamualaikum saya Semu. Hari ni abang balik kampung. Abang nak tunjuk ada sebuah tu ke, buah rare. Saya mau tengok suasana kampung abang ke memang betul-betul comel. Jom ikut abang. Abang nak tunjuk sebuah rare. Let's jom Semu, let's jom. Okey, saya mau bertengok ni. Buah ni payah nak jumpa ni. Besar-besar molek saya mu tu. Oh, bawah tu penuh. Penuh saya mu. Bagai ho. Oh, makan colek ni jadi molek ni bagai ni. Okey, saya mau tengok ni. Buah. Oh, besar-besar gini saya mu. Ambil gini pokok. Oh, comel tengok. Besar gini ni. Kalau makan ni ke fresh-fresh ke. Memang betul-betul seronok. Seronok saya mu duduk kampung. Macam-macam ni kita boleh makan. Okey. Tu. Ni tengok bagai. Kena pula ujian-ujian makan colek. Wah kan tak puru. Puas hati. Okey, ni so lagi pokok dah. Ni duduk bawah tengok. Penuh bawah ni oh. Tu bagai. Rotik gitu lah saya mu. Oh. Ujian-ujian pula. Oh, puas hati makan colek. Penuh. Okey. Oh. Saya mu, abang nak tanya, saya mu panggil buah gapo? Kalau kampung abang panggil buah kan tak puru. Okey, ni abang nak makan colek deh. Ni abang buat colek. Kamu tengok. Colek kicap. Tu bawa pekak molek. Duduk kampung gini ya saya mu. Ada buah-buah kayak gini. Makan pula dengan sana kampung gini. Dalam hujan pula saya mu. Tu bawa pekak molek tu. Bismillah. Wow. Sedap. Sedap saya mu. Buah kan tak puru, kena dengan colek kicap, duk makan pula dalam hujan gini, sempurna. Teringat lama budak-budak saya mu. Wow. Kita mandi hujan, kita makan colek. Memang jadi tengok barang. Enggak yang. Mati air nak kata. Berjusi mau saya mu. Nampak kan? Nyak roti. Wow. Kenapa ni mak kamu? Rasa masa-masa, rasa kelak-kelak, ada manis-manis sikit, campur dengan colek kecap, memang betul-betul sempurna. Hujan ni saya mu. Memang puas hati. Okey saya mu. Colek dengan buah katak puru ni ke. Memang betul-betul colek sempurna, kombinasi sempurna, suasana sempurna. Bagai boh.